Orang yang berjaya dalam simpanan emas sebenarnya bukanlah siapa yang mula dulu atau siapa yang simpan lagi banyak. Orang yang berjaya dalam simpanan emas sebenarnya adalah mereka yang konsisten menyimpan emas, kerana jika anda mula simpan pada tahun lepas tapi hanya membuat satu simpanan sahaja, anda sebenarnya masih kalah dengan orang yang baru bermula pada tahun ini tapi konsisten menyimpan setiap bulan. Nak belajar simpan emas ni sebenarnya bukanlah susah. Tetapi yang paling susah sebenarnya adalah untuk konsisten menyimpan emas. Nak pastikan kita konsisten menabung emas setiap bulan, satu kaedah yang terbaik yang diperkenalkan oleh Public Gold adalah teknik auto debit. Untuk pengetahuan anda, di akaun emas Gap Public Gold sebenarnya kita boleh set auto debit di mana kita boleh letakkan jumlah tabungan yang kita mahukan untuk dipotong dari bank dan masuk ke akaun emas Public Gold anda. Kita boleh setkan jumlah simpanan, tarikh penolakan duit dan berapa lama anda ingin auto debit berjalan, sama ada 1 tahun hingga 5 tahun. Duit yang ditolak dari akaun bank kita akan masuk dalam akaun emas Gap dalam bentuk gram emas. Jadi ini bermaksud gram emas anda akan bertambah secara automatik setiap bulan tanpa perlu anda menabung secara manual. Ramai yang dah berjaya kaya dengan emas hasil guna teknik auto debit ni, kerana dengan cara ni dapat membantu kita untuk disiplin menyimpan, elak belanja mengikut emosi dan kumpul gram emas sikit-sikit tanpa rasa terbeban. Bagi siapa yang masih lagi belum ada akaun emas dengan Public Gold, untuk mendaftar boleh rujuk pin video saya atau isi back di bawah, saya akan bantu sebaiknya.